kita datang, kita akan test dia punya lampu. Lamp test. Lamp test. Ni kita tekan lamp test dulu. Dia kita tengok semua lampu akan function lah. Lepas tu baru kita test satu-satu. Di sini kita boleh tengok ni voltage untuk bateri. Bateri. Ini berapa M yang dia charge. Sama ada hak. Ini voltage untuk bateri. Belakang ni kontrol. Ini untuk bel. Kalau nak bagi bunyi bel. Oh, dia tengok cerita ya? 28. Dah reset. Okey. Sini bel tak bunyi. Okey. Tapi sini tak baguslah. So kalau dia just bunyi default bunyi. Kalau bunyi bel ada faulty mana-mana, kita just isolate diri. So satu zone lagi masih boleh berfungsi. Kalau kita off macam ni, dua-dua zone tak berfungsi. Kalau kat sini dia kalau faulty dia akan keluar lah apa-apa. Semua dia akan bagi tahu dia. Kalau tersalah kita tekan sini. Nak restart macam mana? Tekan balik. Okey, dia tekan balik. Okey. Cuma bateri tekan depan je, jangan. Tak payah main kat belakang lah. Tak payah main depan tu. Ada lain? Dan tak bagi tu kan. Tak ada cari belum. Ada lihat. Ni kan macam kita dah ni dah reset kan. Kenapa Dia panas ni. Dia dah turun nanti baru dia turun nanti air nak. Sekarang kalau kita reset. Ada masih lagi 21. Oh, selagi dia letak lagi yang satu. Selalu yang kita kalau biasa pada ni apa? 200. Yang matang ni dia untuk sensor panah lah. Kalau benda ni panah, jadi tak macam tu lah. Kalau api sebenarnya, kalau api dia kalau dia naik lebih pada apa ni 20% dalam minit itu dia akan terus, dia tak tunggu sampai 200. Oh, dia tak terus. Maknanya ada api yang kalau ada api dia akan bakar terus, dia kejut, dia akan terus detect. Oh, okey. Oh, dia tak tunggu sampai panas lah. Sama macam fungsi heat detector. Oh.